Oh, boleh jumpa durian pula kat sini. Wow. Ada, bawa je. Muda. Oh, kena lintas sungai kecil. Lintas sungai kecil. Okey. Semua dah minta tolong sekarang. Sebut lagi, Mas, tolong tu. Berapa darjah ni? 70 darjah. Lepaskan. Okey. Betul. Langkah kecil. Mari. Kalau mancing tak penat ini, abang. Relax, tunggu. Durian di sungai kan. Tapi mencari masa kat semasa selamat banjir kan gila. Ya, hari ni aku punya bos dah tewas sikit. Bos dah tewas sikit. Tak makan pagi. Penat weh. Gunung hitam pacak gila. Kita cucuk dia. Come on. Allahu Akbar. Masuk okey lah. Sabarlah. Ni Tuhan bagi duduk bawah ni. Allah tak bagi duduk dah. Irau tu lagi tinggi. Irau tinggi tu. Aku nak rasa kaitan kau tapi hanya buat beg kecil lah. Beg pada diri je. Betul-betul pada diri ni. Okay, pada diri pun atas tu. Sampai sofa. Okay, cakap apa? Sofa dia besar, sofa dia. 3 ya. Sini kot. Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itu. Tu gunung tu. Apa yang kita tengok tu lah nama gunung dia. Aku main kata gunung apa, Mas? Mati. Gunung mati. Gunung nak mati dia kat. Tu gunung tu. Tu. Kalau bukit ni, bukit nak mampus saja. Ni dekat sini dah ke bang? Ni guide kita. Jibam. Sanggup. Ni bukan video. Terus mendaki untuk mendapatkan puncak yang terbaik. View yang terbaik. View yang terbaik perlukan pengorbanan yang sedikit tercirit. Macam biasa, overheat. Okay, ada diskaun kat ni. Orang ni cantik kan view bang Pokok tu agak. Tak. Jangan jauh dekat. Tak. Dia pokok besar tu. Sofa ni. Ya Mega. Ya betul. Ni kita 5 orang. Dia ketuai lead 1. Lepas tu Airi.
Lepas tu Akmal Botani. Z Caplos. Last sekali Lancem. Singkatan kepada Mal ke Mal? Korang tak tengok ke dia punya YouTube? YouTube. Nanti Abang share. Like, subscribe sekali. Support. Kaji pergi Gunung Hijau dengan Belas. Tapi kadang tak jadi. Memang bau-bau nak buat ni. Tak berapa reti. Dah monetize ke? Belum. Masih menaik. Anggaran lagi 48 jam. Kita kena ada dekat dalam hutan ni 10 jam guys. Itu syarat untuk buat trans. Sekarang baru sejam setengah. Ada lagi 8 jam setengah. Kita penggala cepat. Panas. Atas pun dah macam kerbau. Okey. Terus. Curam ni. Ha? Sini. Tanah runtuh. Ni view dia. Woi. Tangan pun dah tak ni. Tu apa? Checkpoint batu. Ni view dia. Oh, ni view dia. Salah lagi. Salah lagi view. Batu gobok. Tengok Gen Z. Tak pernah jumpa batu. Semua pakai anak panjat. Tengok perak. Nampak punya seronok dia atas batu. Mas, okey Mas. Gunung Hitam. Terpaksa Ya. ke sana kawan dengan Bilal. Tapi Bilal tak nak. Dia macam tak ada abang Oh. Dia kau tak sayang tu. Dah suka hati. Dah tu dia cakap tu. Kita menuju ke Bagi berapa persen tu? Gua Jepun. Sama Jamal tu. Sama Jamal tu. Mai Gen Z mai. Gua Japan cave. Wah. Macam tu Okey, kita sampai di Gua Jepun. Panjang kan?
Gua Jepun. Ni semua Jepun dia. Ni semua Jepun. Ha, ni Jepun. Dah belok. Ni Jepun. Jepun kasukan. Hashima nama dia. Hiroshima. Semua bom kot. Ha, katanya gua Jepun lu tempat Jepun berteduh. Cik, zoom. Tak payah. Tak apa, sini jam. Siapa tu? Siapa yang suara tu? Oh lah, siapa lagi? Gen Z tadi? Gen Z. Menuruni tali. Sekejap. Ni takut lah. Ke apa? Yalah. Jatuh lah. Tengah rakam ni. Perfect. Oh, perfect. Oi, bangga kot. Kashmir. Mana lagi? Boy ABC. Mardi Himal. Ya, I'm perfect. Belum. Ada lagi satu. Mantap, Bob. Penat. Resam lambat. Ingatkan Abang Wan dah siap ambil gambar. Saya ambil gambar korang. Ambilnya gambar group. Dah. Mantap ambil gambar group lah. Beratur. Resam lambat. Okey. Kau dapat, bukan letak. Nanti kau lepas. Jalan. Apa tu sampai? Ini dah kau potong. Go. Siapa nak? Mana ambil mana? Satu, dua, tiga. Video kabus, geng. Macam berada di alam lain. Kita berada di alam lain. Alam pegunungan. Walaupun tak ada angin, tak apa. Dia suka. Beringat sikit, kabus ni kan hujan. Dia cakap, orang tua Bi. Dah jauh. Destinasi apa lepas ni tak tahu. Jalan je lah. Abang Jiba, apa lepas ni? Ini Bukit Kabus ni. Batu Resam. Bukit Resam. Lalu berapa minit? Tak apalah, bukit ke batu ke tapi resam. Resam Asmawi. Kazan kasut, Mas. Tak apalah, berhenti kat dia berhenti. Abang pun jaki dah. Kau ingat aku tak sakit hati ke? Mata aku berpina tengok dia. Degil lah tu lah. Tegur tak boleh. Dia macam tak terikat kan? Tak terikat. Menuruni bukit. Oh, bukit. Berkabus tu ni, sejuk lah. Memang dia akan hujan ke? Muka arah senyum lepas makan Maggi. Kena kopi. Baru boleh senyum semua. Tadi banyak masam dua ini orang. Rambut sudah Rambut dah baring maksudnya dah penat. Tadi ni dua orang sudah muka mu hijau-hijau. Hijau-hijau kuning. Pusing lah adik Abang Dan ni. Sampai dah. Sampai dah. Pegang. Tak pernah minta pegang. Dia bercari. Suara dia tu. Bukan.
Ya. Hei. Hei, diamlah belakang. Boleh diam ah. Sampai. Mana? Gunung Batu Resam. Macam mana, Man? Okey. Okey. Oh, ramai nak betul sini. Sebab satu bulan dah. Trek ni terus landai. Landai jauh. Ayan. Nak sampai dah. Puncak apa tu? Puncak apa je? Batu bulan. Batu Bulan. Kaki pun nak krem lah. Jalan jauh. Ni kita awal sangat dah ni. Terlampau awal. Solat boleh tak? Okey. Geng. Jalanan ke Genting Peras. Peras kan? Peras tu peras. Peras. Lepas tu pada yang nak buat circle dia kena lari lah. Masuk daripada Dia aku tak lari lah. Selangor. Keluar Negeri Sembilan ya. Masuk Selangor, keluar Negeri Sembilan. Macam ni kan best mas. Kamu sebab selalu lari. Tapi peribahasa tu dibuat-buat oleh Abelan. Tak ada lah. Memang ada lah. Tak ada apa? Akar. Rotan pun ada. Tak ada akar, rotan pun jadi. Tapi rotan sebenarnya rotan muda. Rotan tua lagi kuat nah. Tak rotan tu tak dia lentur. Kau kata amang apa ni? Susah lah. Abang kau ni. Orang cakap pasal rotan. Tapi dia cara dia cakap lain. Dia tengok abang lah. Try tarik rotan tua pula tengok. Udah tu mak anak aku. Nak letak kaki kat mana? Tarik. Oh, ada. Tak ada. Tak boleh lah kaki pendek. Pegang je rotan tu kuat-kuat. Sekejap. Macam mana tu? Sekejap ah. Oh, pulak. Ya, tak yakin. Kalau tak yakin je nak turun. Weh. Ha, pegang rotan tu. Hutan ni muda berguna juga kan? Boleh? Sekejap, bismillah. Weh. Jaga-jaga ni. Sangkut dekat kaki. Apa? Ngantuk. Astaghfirullah, jaga-jaga. Goyang-goyang kan. Nak rakam lagi. Tak payahlah Macam mana rakam kau, Man? Janganlah aib tu. Tak, air apanya. Taktikal ni. Bola Tuhan tu. Tarik rotan tu. Mana? Rotan dua tadi. Ha. Pegang dia terus. Okey. Pegang rotan tu je. Baik. Okey, ngam. Dah boleh masuk komando ni. Tu lah.
Ui, akor ni nak cabut ke? Tapi boleh pegang. Boleh lagi. Kena tarik. Boleh. Sabar Pak ni dulu. Sikit je. Akan nak mandi kan? Air terjun yang kecil. Berebut-rebut semua. Sikit kasut lah Pak. Kita menuruni bukit. Menuruni bukit Jalan Balak. Sampai ke Genting Peras Jalan Besar. Hampir selesai kita punya Translangat. Hujan agak lebat tu ni. Lebih setengah jam ni sampai ke kereta. Kereta parking di bawah. Harap tak ada apa lah. Tak pernah orang parking kereta kat situ. Okay, terus. Okay geng, kita dah sampai dekat Genting Peras. Sampai Genting Peras. Jadinya kita habis kat sini. Hasilnya video ni. Saya pun nak cakap pun tak larat letih. Nanti kita jumpa lagi lah. Okay, jangan lupa like, komen, subscribe. Ni dengan hari ni dengan geng Sunto Keras. Bye bye. Daripada sini kita turun, kita sampai sini. Ni kita punya line up. Wan, sini sikit kan. Ni line up kita. Wan, pandang ni. Bye. Airi. Okey, kita dah settle. Awal. Kita settle. Macam ni. Settle. Ini geng-geng gila berlari. Come on game. Come on game. Bye. Come on game, laju game.